Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana pada pagi ini, sebagaimana yang kita janjikan, Allah Ta'ala telah mengizinkan kita untuk duduk dan bersama-sama membincangkan kalimah-kalimah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Senang pelajar yang semua sekalian, hari ini tajuk kita bagaimana kita nak membaca tanda setiap huruf di dalam Al-Quranul Karim. Ini juga satu tajuk yang tidak mudah untuk difahami, tetapi saya akan cuba melaksanakannya dengan cara yang baik, sistematik dan kemas, supaya Allah Ta'ala memasukkan ilmu tanda-tanda ini ke dalam dada-dada anda sekalian dengan baik dan berkesan. Dan ini adalah sebagai satu ilmu yang bukan kecil di dalam ilmu nahwu. Kita membaca tanda, kerana setiap tanda dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang berbeza. Ya. Okey. Para pelajar yang hormati sekalian, ilmu ini adalah cahaya sebenarnya. Ya, bukan sekadar yang kita lihat dalam tulisan. Ianya cahaya, dan ianya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah. Oleh sebab itu, oleh kerana ianya cahaya dari Allah, dan ilmu ini tidak akan dimaksudkan oleh Allah, tidak akan diterapkan oleh Allah ke dalam dada-dada orang yang melakukan maksiat. La yuhda li'asin, tidak diberi hidayah, tidak dimaksudkan ke atas kepada dada-dada orang-orang yang asi. Jadi oleh sebab itu, saya tekankan kepada anda sekalian, kita hendaklah bersikap jujur dengan diri kita, ya, jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada sifat berkasih sayang sesama manusia, sifat menyambung silaturahim, kerana itulah satu-satunya sifat yang menandakan seseorang itu adalah sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pelajar yang saya hormati dan saya muliakan, tanda-tanda dalam ayat kalimah Al-Quran mempunyai dua jenis, senang saja dua jenis, iaitu tanda untuk kalimah yang berubah, ya, lain, dan tanda-tanda untuk kalimah yang tetap lain, ya, lain, ya. Untuk kalimah-kalimah yang berubah, dia punya tanda dia, ya, 4, iaitu berbaris hadapan, ya, tanda dia. Dan untuk berbaris hadapan ni, kita kena kata marfu', M-A-R-F-U, marfu'. Ini tanda-tanda berbaris hadapan. Kalau sesuatu kalimah itu berbaris hadapan, maka tanda dia adalah dhammah. Dhammah itu adalah tanda asal, dhammah. Okey, ingat dia, marfu', dhammah. Jadi kalau kita jumpa perkataan itu, perkataan yang mu'rab, kita kena kata marfu' bidhammah, marfu' dengan dhammah. Tuan-tuan dan puan kena biasa dengan bahasa Arab. Nanti bila kita ada asas, nanti kita nak baca semuanya dalam bahasa Arab. Kita tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu adalah isim berubah. Jadi kita kata alhamdu
ismun marfu'un bid-dhammah. Ya. Alhamdu adalah isim yang berbaris depan dengan dhammah. Okey. Yang kedua, tanda-tanda kalimah berubah adalah berbaris atas. Kenapa dia berbaris atas? Sebab sebelum dia tu ada amil yang menyebabkan dia mesti kena baris atas. Okey. Seperti contoh innal hamda. Kita baca setiap kali hari raya Aidilfitri, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika laka. Innal hamda. Alhamda itu isim berbaris di atas. Kalau berbaris di atas, kita katakan mansub. Mansub. Ingat ya, kalau baris depan dhammah, kalau baris atas mansub. Jadi kalau alhamda tadi kita sebut dulu alhamda ismun mansub bil fathah. Kena kata bil fathah. Ya, itu cara baca. Isim alhamda, isim berbaris di atas dengan fathah. Okey, kalau baris atas dengan fathah. Okey. Okey, kita tengok lagi satu isim yang berubah baris bawah. Umpamanya kalau kita kata minal hamdi, kalau ada min di depan dia dan haraf-haraf jar yang 20 tu, dia akan berbaris bawah. Minal hamdi, alhamdi. Okey, alhamdi tu baris bawah dan tanda dia kasrah ya. Kasrah ni baris bawah. So kita baca alhamdi isim berbaris di bawah dengan tanda kasrah. Jadi kita sebut, yang pertama kita sebut apa kalimah tu isim. Yang kedua kita baca kedudukan dia mansub. Yang ketiga kita baca apa tanda dia majrur, apa tanda dia kasrah. Ya, jadi ingat ya. Kalau tuan-tuan dan puan mengikuti dengan penuh jujur dan ikhlas tanpa mengira apa-apa, mudah saja ilmu ni nak masuk. Makan benda-benda halal, ya, berkasih-kasih sayang sesama keluarga, sayang anak menantu, cucu cici dan sebagainya. Tuan-tuan tidak ada masalah sebenarnya. Kalau tuan-tuan tidak ada sifat-sifat ini, latihkan diri dengan perbanyakkan solat sunat, ikut sunnah Nabi, sembahyang tahajud kalau boleh jangan tinggal, kalau boleh seminggu sekali pun tak apa, kalau boleh hari-hari pun lagi bagus. Sembahyang duha, ya, buat sembahyang itu, kerana sembahyang itu adalah memperbaiki solat-solat kita 5 waktu yang mungkin ada kecacatannya. 2 perkara yang besar tu. Okey. Jadi untuk isim tuan-tuan puan, dia ada 3 saja, iaitu baris depan, baris atas dan juga baris bawah. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam azan kita, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Kenapa Allah bagi depan? Sebab Allah bagi depan, kita kata dia ismun marfu'un bid-dhammati. Okey. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Ini nanti saya akan beritahu kemudian ya. Sebab setiap kalimah isim ke fi'il ke, bila dia berkedudukan marfu' itu makna dia ada kedudukan. Marfu' tu kedudukan, ataupun dalam nahwu dia kata hukum dia. Alhamdu, hukum dia baris depan. Ya, tanda dia dhammah. Itu yang besar tu. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Jadi tuan-tuan dah belajar dah bagaimana kita membaca tanda-tanda isim. Sekarang kita lihat tanda-tanda fi'il yang berubah. Fi'il yang berubah ini tuan-tuan hanya fi'il mudhari' saja yang berubah. Fi'il mudhari' makna fi'il yang menunjukkan sekarang atau masa depan. Ya, sekarang atau masa depan. Kalau sebagai contoh, ingat, isim fi'il yang marfu', fi'il yang berubah adalah fi'il mudhari' saja. Tuan-tuan salin tu, fi'il mudhari' saja.
fi'il madi, fi'il amar, semua sekali lebih kurang 20 tu dia tetap. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca yang tetap. Okey. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Perkataan nakhtimu. Nakhtimu. Perkataan nakhtimu itu adalah fa'il mudhari'. Tanda dia fa'il mudhari', dia ada nun di depan dia tu. Ingat fa'il mudhari' ada 4 tanda. Ta, ya, nun, alif. Nun ya. Itu tanda dia. Okey. Jadi tanda dia adalah nakhtimu, kita baca. Nakhtimu, mesti sebut dulu apa dia? Fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Apa kedudukan dia? Marfu'. Dan apa tanda dia? Dhammah. Ya, senang baca kan? Dhammah. Okey. Kalau kita baca lagi sekali ayat satu lagi, ya, sebagai contoh ayat. Okey. Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Itu juga fa'il mudhari'. Sebab dia di depan dia ada tanda ya. Yukhadi'un. Yukhadi'un artinya mereka menipu. Mereka mencerci, menipu Allah. Yukhadi'un ni kita kata fa'il mudhari'. Marfu'. Marfu'. Tanda dia tidak ada dhammah. Tanda dia adalah nun. Nun di akhir itu menandakan dia fa'il mudhari'. Apa sebab dia tanda nun? Sebab dia itu fa'il jama'. Dipanggil fa'il 5. Wa itu menandakan ramai. Okey, ramai. Kalau seorang-seorang yukhadi'u, tak ada wa nun. Okey. Alhamdulillah kita telah selesai membaca tanda-tanda kalimah yang berubah. Tanda-tanda kalimah yang berubah ni iaitu adalah isim yang boleh berubah, ya, dan juga fa'il mudhari' yang boleh berubah. Ya, yang pertama sekali tuan-tuan, kita sebut bila kita jumpa kalimah alhamdu, kita kata itu isim, kedudukannya berbaris depan, tandanya dhammah. Alhamda isim, berbaris depan, berbaris di atas, tandanya fathah. Ya, kalau baris bawah, alhamdi isim, berbaris bawah dengan tandanya tanda kasrah. Okey. Jadi kita akan lanjutkan lagi baca sikit demi sikit, sehinggalah anda semua dapat memahami dengan baik. InsyaAllah sebelum zuhur nanti insyaAllah saya akan ajar tuan-tuan membaca tanda-tanda isim yang tetap pula. Ya, kita tidak boleh buat sekaligus, takut nanti tuan-tuan lupa. Dan tuan-tuan catat ya. Kalau anda semua boleh baca tanda-tanda ni dengan baik, maka dengan sendirinya anda sudah ada satu ilmu yang bukan kecil, saudara-puan. Ya, jangan kisah walaupun anda tidak pernah belajar sekolah Arab. Jangan kisah walaupun anda tidak pernah menyentuh Al-Quran. Jangan kisah siapa dia anda, tapi apa yang anda perlu tahu, apakah Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk belajar ilmu ini, untuk terus belajar ilmu ini. Saya terima komen daripada seorang sahabat. Dia kata tidak banyak yang boleh kita jumpa pengajaran ilmu nahwu secara YouTube ini dengan bahasa Melayu. Ada tu bahasa Inggeris, ada tu Urdu, dan tuan-tuan tidak faham ya. Ambillah kesempatan ini bila ada peluang. Bila tidak ada peluang, kesempatan sudah tidak ada lagi. Sekarang kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan selamat, duduk di rumah, stay home, ya, Home Alone. Ada satu filem dulu nama dia Home Alone. Home Alone ini dia duduk seorang-seorang di rumah kerana mak dia terlupa nak bawa dia pergi belayar ke luar negara. Jadi itu cerita. Tapi hari ini Home Alone, duduk di rumah sendiri-sendiri dan tolong anak isteri masak. Ya, bagi yang anak-anak perempuan tu yang berada di rumah tu masih ni dah nak belajar masak. Ya, belajarlah pada ibu masak, tolong ibu masak. Yang penting sekali kita bebaskan ibu kita di hari-hari yang semacam ini. Bukan senang ya. Nabi Daud kata antara satu perkara malang yang berlaku pada seseorang
ibu dan bapa. Bila dia dewasa, anak dia menghambakan dia. Kalau sekiranya anak dia menghambakan dia, sangat malang bagi seorang ibu bapa, ya. Jadi kita harap pada masa ini kita memerdekakan ibu kita. Biar mereka duduk, rehat, dan kita masak. Siapkan minum pagi untuk dia, bukan dia siapkan untuk kita, ya. Itu adalah satu kemalangan yang besar yang berlaku dalam institusi keluarga, ya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa dunyana ma ahlil qudri unsa wa dhakara. Rabbana wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhza bil khairi wa nukfa kulla syarri. Rabbana aslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. Janganlah Engkau jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang menyalahi peraturan Allah dan orang-orang yang sentiasa melakukan dosa kepada Engkau, ya Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Satu lagi harapan saya, tuan-tuan puan, bila tuan-tuan dah dengar ni, sila share kepada rakan-rakan. Kerana kita mestilah ada perasaan kesian dan sayang kepada rakan-rakan kita, kepada adik-beradik kita yang tak sempat mendengar kalimah-kalimah suci dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, itulah harapan saya. Ya, kalau tuan-tuan ada sikit tenaga, sila like. Bila tuan-tuan like itu, saya tahulah siapa yang sebenarnya belajar. Sebab sepanjang saya buat kursus ni, saya perhatikan hanya 8 orang saja anak murid saya yang saya kenal yang like. Yang lain tu semua pelajar-pelajar baru. Ya, 8 orang saja yang sentiasa like. Ya, jadi bila dia like tu, saya tahulah dia anak murid saya. Kalau dia tidak like, saya tak tahu. Jadi itulah saya kalau minta mana-mana pelajar saya yang tengok like dan tengok muka ustaz. Ada setengah tu kita berjumpa 7 tahun. Ada setengah tu 8 tahun. Ada setengah tu 12 tahun. Ya, 12 tahun ni lama, ya, tuan-tuan. Jadi saya nak tengoklah wajah anda. Sila like dan sila share dengan rakan-rakan. Kalau kita share, maknanya pahala juga kita dapat. Kalau rakan kita share balik, dan lagi kita pahala dapat, dan ustaz pun lagi dapat pahala. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.